Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk siri yang seterusnya dalam program ataupun podcast Bicara Pusaka. Ya, bersama saya kenalkan diri saya dululah, nama saya Syarizin, dan bersama saya Firdaus. Dan kami akan mengupas hari ini satu topik yang agak menarik, Firdaus, ya. Betul. Hari ini kita nak kupas mengenai pelantikan pentadbir. Ya. Sebab macam minggu lepas kita bagi in general kan. Betul. Kita dah cerita sedikit berkenaan dengan permasalahan berkaitan dengan harta pusaka. Semuanya kita bagi dalam general sebab pengenalan pada episod 1, episod 2 kan. Lepas tu sambungan part 2 untuk episod 2. Betul. Dan hari ni kita nak bagi more kepada yang lebih mendalam sedikit. Betul. Iaitu berkenaan dengan pelantikan pentadbir itu sendiri. Betul. Dan apa perbezaan mati berwasiat, mati tak berwasiat dipanggil apa pentadbir itu, dan juga kita nak dari segi tugas-tugas sebagai pentadbir itu apa yang perlu dilakukan. Sebab amanah yang nak dipegang, dipikul oleh pentadbir ni besar sekali. Memang tanggungjawab tu memang besar sangatlah. Sebabnya lagi satu, kita akan sentuh jugalah credibility sebagai seorang pentadbir tu apa dia kena ada. Betul. Kan? Sebab ni dia senang nak tipu orang sebenarnya. Kan banyak kita tengok di akhbar-akhbar yang terbaru pun ada keluar baru-baru ni, di mana pentadbir menyalahgunakan ataupun dipecah amanah. Ya, betul. Ada satu saya terbaca hari tu Encik Syah, berkenaan dengan yang dikeluarkan oleh Department of Justice Amerika Syarikat. Seorang peguam yang dilantik sebagai pentadbir bawa lari 2 juta USD. Maknanya 2 million USD. Dia buat pecah amanah, dan disebabkan dia curi 2 juta tu, dia dipenjarakan selama 2 tahun. 2 tahun. Kes baru lagi 2019. So kalau dia curi 3 juta mungkin 3 tahun dah. Betul. Tapi sebenarnya mungkin Firdaus kan, orang tak faham macam mana dia boleh bawa lari duit. Nanti kita akan masuk bab di mana proses seorang pentadbir ni besok. Ya, kan? Betul. Macam mana sebagai pentadbir individu ni duit tu masuk ke mana. Masa tu baru kita akan tahu bagaimana dia boleh bawa lari duit 2 juta tu nanti. Betul. Sebab tu bila lantik pentadbir tu sangat penting. Jadi kita terus masuk kepada topik yang kita hari ini, iaitu pelantikan pentadbir. Okey, seperti yang Firdaus maklumlah kan, bila nak lantik pentadbir ni ada 2 situasi. Satu situasi pertama, kita lantik seorang tu menjadi pentadbir harta pusaka sekiranya kes ibu ataupun keluarga yang meninggal ataupun siapa-siapa yang meninggal yang tidak menulis wasiat. Betul. So kita namakan dia adalah sebagai pentadbir, ataupun dalam bahasa Inggeris dia administrator lah. Betul. Kan? Administrator. Dan kalau yang wasiat punya pula? Kalau yang wasiat punya, kita panggil sebagai wasi. Betul. Wasi. Dan bahasa Inggeris ni kita panggil executor. Executor. Betul. Sebenarnya sama je Cik Syah. Sama je tugas dia kan. Tugas dia sama sahaja. Cuma proses dia sedikit berbeza. Ada sedikit berbeza, betul. Semua ada dia punya phrase dalam glosa ataupun dia punya bahasa yang dipanggil dalam proses itu sendiri adalah wasi dan pentadbir, bagi membezakan dua sebab kematian yang tiada wasiat dan ada wasiat tadi. Betul. Jadi itulah 2 perkara yang kena tahu. So maknanya nanti pentadbir itu ada proses dia. Kita akan cerita dalam siri yang akan datang yang lebih detail macam mana proses sebagai seorang wasi ataupun yang mentadbir harta orang meninggal ada wasiat, dan juga pentadbir yang membuat pentadbiran harta pusaka untuk orang meninggal tak ada wasiat. Betul. Jadi itu yang pertama yang kena tahulah. Tu kena faham dulu apa dia 2 jenis pentadbir ini. Kita dah faham, dah tahu 2 jenis pentadbir ni. Kita tengok pula pihak-pihak ada 3 ataupun bila nak jadi seorang pentadbir tu dia ada 3, I would say that kategori. 2 atau 3, ada setengah kata 2, ada setengah kata 3. Tapi kita sentuh baliklah. Yang pertama adalah individu. Betul. Individu untuk menjadi pentadbir harta pusaka. Maknanya Firdaus, boleh cerita sikit kot apa dia individu tu? Individu ni Cik Syam, bila pelantikan individu ni saya teringat satu kes dekat Malaysia yang saya rasa masa tu viral 2 ke 3 tahun lepas. Kalau tak silap saya, yang kematian seorang ni lah yang dikenali ramai. Selepas tu berlaku perebutan kepada harta, dan kemudian perebutan kepada untuk melantik siapa sebagai pentadbir. Ini sebab apa? Okey, kes ni bila kita baca semula, pada asalnya harta tu diambil oleh seorang ni lah, yang dia nak
kita tak tahu apa niat dia. Mungkin tapi apa yang diberitahu, dia ambil harta-harta arwah ni sebab dia kata dia nak jadi pentadbir. Tapi sebenarnya bila nak jadi pentadbir ni dia ada urutan dia tahu, turutan dia. Betul. Maknanya sekiranya katakanlah suami yang meninggal dunia, yang paling ada hak sekali, berhak untuk mendapatkan untuk menjadi pentadbir ni adalah isteri. Dia ada urutan dia. Betul. Yang pertama adalah isteri. Yang kedua, dia akan pergi kepada anak-anak. Sekiranya anak-anak tu dah lebih daripada berapa? 21 tahun, 18 tahun. Tu kita kena cek balik lah. Akta probit dan pentadbiran 1959 ya. Okey, dan seterusnya baru dia pergi kepada ibu atau bapa. Ibu atau bapa kepada si mati. Okey. Kalau dah isteri tak nak mentadbir, anak-anak tak nak mentadbir, ibu atau bapa ni tak boleh nak mentadbir, baru pergi kepada adik-beradik. I see. Betul. Baru pergi ke adik-beradik. Adik-beradik pun tak nak, baru dia pergi kepada cucu dan sebagainya. Lepas tu yang last kali kepada pemiutang yang memberi pinjaman kepada orang si mati tu. Pun boleh apply juga sebenarnya untuk menjadi pentadbir kepada harta pusaka si mati. Betul. So itu maknanya individu lah. So maknanya individu tu boleh menjadi pentadbir lah. Itulah kategori yang pertama lah, individu. Dan pada masa yang sama juga Firdaus, kalau setengah orang tu pula dia nak 2 orang. Mungkin dia anak, kalau suami meninggal, isteri dengan anak nak jadi pentadbir. Yang tu kita panggil as a joint administrator. Betul. Ya, betul. Ada tak masalah dia kalau buat ni joint ni? Sebab individu ni senang lah kan. Kita nak buat pentadbiran secara individu ni, mungkin seorang tu lah yang akan berurusan dengan semua. Betul. Kan? Tapi kalau kita lantik joint administrator kan, ada tak menjadi satu masalah? Sebab saya dengar dulu ada banyak lah kan. Mungkin adalah, saya pun tahulah ada masalah tu nak tanya Firdaus punya pandangan tu. Ada tak masalah sekiranya joint ni jadi pentadbir? Okey. Masalah utama kalau joint administrator ataupun joint executor ni, pertama sekali bila nak apply surat kuasa daripada mahkamah tu. Betul. Surat kuasa daripada mahkamah tu, kedua-duanya kena hadir. Betul. Sebab dua-dua joint administrator. Okey. Ya. Okey Firdaus kan. Sekarang ni kan kita tahulah semua nak pergi sama untuk buat permohonan kan. Untuk permohonan surat kuasa kan. Betul. Jadi bagaimana pula dengan pelaksanaan dia besok? Semua dua-dua kena pergi sama ke? Okey, dia pelaksanaan dia nanti, kedua-dua joint executor ni kena sign dokumen bersama. Maknanya katakanlah dokumen borang 14A, dokumen pindah milik di pejabat tanah yang melibatkan rumah ataupun tanah. Okey. So kedua-dua ni kena sign. Katakanlah seorang ni tiba-tiba dia pergi overseas ke bercuti lama 2-3 bulan, nak kena takkan nak courier dokumen dekat sana pula kan. Tak kena tunggu dia balik lama pula 3 bulan ke apa ke. So maknanya setiap perkara perlu dilakukan bersama. Perlu dilakukan bersama. Sign dokumen kan. Sign dokumen, nak urusan dengan pihak-pihak bank ke. Betul. Semua kena bersama lah. Kena bersama. Akan jadi satu masalah lah pula. Betul. Seorang tak datang, dia tak boleh proceed. Seorang tak sign tak boleh proceed. Betul. Yang saya rasa Cik Syah yang jadi masalah utama apa dia? Kalau meninggal salah seorang. Tengah dalam proses nak mentadbir ni, seorang tiba-tiba meninggal dunia, macam mana? Adakah dia akan jatuh kepada seorang lagi yang masih hidup tu? Dia akan jadi sole administrator ke? Tak pun mahkamah akan tentukan akan ada administrator lain untuk menggantikan administrator yang telah meninggal. Yang tu sebenarnya kalau kita kaji semula, contohnya mahkamah boleh menetapkan siapa yang harus jadi joint administrator, tetapi perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Betul. Ataupun mungkin dia nak meneruskan untuk jadi sole administrator katakan, perlu juga mendapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Betul. Sebab kuasa tu dah diberikan kepada 2 orang, bukan je seorang. Sebenarnya saya teringat tu kes. Ini saya rasa kes tu kita berdua yang handle lah. Kes tu untuk pengetahuan semua, di mana dilantik joint executor. Joint administrator. Sebab ayah dah meninggal, so adik-adik 2 orang jadi administrator. Masalah dia pula kan, dia 2 ni tak ngam. Okey. Jadi sebenarnya dia tak sempat lantik lagi tu kan, kes tu kan. Betul. Dia baru nak lantik, jadi masing-masing okey. Wakil dia ada 2 geng tau. Dia ada 2 geng. Satu geng ni family dia lain-lain, satu lagi family ni lain. So dia orang minta request dua-dua nak jadi joint administrator. Jadi dua-dua ada lawyer masing-masing.
Betul. To decide siapa lawyer mana nak pakai pun tak habis 10 tahun apa. Saya dalam Tak selesai. lebih 10 tahun kan lebih Ya. kurang. Lebih 10 tahun nak lantik satu administrator je. Seingat saya lah 12 tahun kes tu. 12 tahun. Jadi tu, sebab tu pentingnya sebenarnya administrator ni sebelum kita nak decide nak lantik administrator tu kena fikir betul lah. Betul. Tu yang kita nak terangkan hari ni. Betul. Kan? Sebelum start lah kita dah kena tahu pentadbir tu pentingan dia. Pentadbir ni saya just nak jelaskan semula sebab kita nak melantik pentadbir ni bagi kes kematian yang tak berwasiat. Betul. Bila kes kematian tak berwasiat ini wajib untuk dapatkan persetujuan daripada semua waris-waris faraid kepada si mati. Kalau bagi orang Islam, semua waris-waris perlu bersetuju untuk melantik sebagai pentadbir. Betul. Kata kalau salah seorang dia tak bersetuju pun memang susah. Susah. Sedangkan kalau kita comparekan dengan mati berwasiat contohnya, mati berwasiat ni kita melantik wasi dan pemegang amanah dalam wasiat kita. Wasiat kita dah lantik dah. Kita dah lantik siap-siap. Sebenarnya ia bukanlah kewajipan. Kalau mengikut kepada Akta Probit dan Pentadbiran tu, 1959 ni dalam Seksyen 3, Seksyen 6 ada bagi tahu clearly stated sesiapa yang dilantik sebagai wasi, dia boleh mendapatkan probit daripada Mahkamah Tinggi. Tanpa perlu mendapatkan persetujuan. Tapi kebanyakan je lah, even kita buat kes sendiri pun kita dapat tengok kita tetap dapatkan persetujuan daripada waris-waris yang lain sebab kita tak nak nanti akan ada problem. Kita boleh je kalau kita dah dilantik melalui wasiat kan, boleh apply probate terus. Lebih memudahkan kerja lah. Sebenarnya bila kita nak semua setuju. Semua setuju senang kita kerja. Betul. Kan? Itu maknanya itulah di antara risiko juga kalau lantik back to here joint executor ni. Betul. Jadi itu yang kedua lah yang kita tahu. Individu bila lantik jadi pentadbir. Kedua adalah joint executor, joint administrator lah. Maknanya dua orang pentadbir bersama lah. Dan yang ketiga pula. Sekejap Cik Syah. Yang pentadbir bersama ni saya ada satu lagi point. Saya rasa penting jugalah. Dia ada dia punya limitation dia untuk pentadbir bersama ni. Maksimum yang boleh dilantik sebagai pentadbir bagi sesuatu harta yang sama, maksimum adalah 4 sahaja. 4 saja. 4 saja. Maknanya 5 orang tak boleh. Tak boleh dah. 6 orang tak boleh. 3 orang boleh lagi join executor. 4 orang maksimum. Kalau 2 pun dah masalah, 4 lagi masalah. 4 lagi lah. Kan? Berapa ada pengalaman dulu. Pindah bilik tu pun tak cukup lah saya ni. 4 orang. Ini kat saya punya syarikat sebelum ni saya dah bekerja kan. Ada masalah 4 orang ni. Masalah besar jadinya. Jadi kalau dah 2 pun ada masalah, 4 pun ada masalah jugalah. Unless kalau semua orang satu hati tak apalah, senang. Betul. Kemana pergi berempat je. Kan? Jadi kita masuk yang seterusnya lah, Firdaus. Seterusnya kita boleh juga melantik dari segi kategori satu lagi untuk jadi pentadbir adalah corporate. Pentadbir corporate. Corporate ni maksudnya adalah contohnya syarikat amanah lah. Betul. Syarikat-syarikat amanah ni ataupun dikenali sebagai perbadanan amanah. Perbadanan amanah. Okey. Kalau ni soalan ni saya minta maaf lah, ni bukan nak apa ni Cik Firdaus Saya nak tanya Firdaus lah. Adakah sesuatu firma guaman tu boleh dilantik sebagai corporate, bawa pentadbir corporate untuk sesuatu harta pusaka, boleh tak? Tak boleh. Firma guaman tak boleh lah. Tak boleh. Sebab ni memang yang boleh hanya ada 2 kategori untuk sebagai corporate Yang pertama, saya suka kalau bila bercakap pasal pentadbiran harta pusaka ni, untuk melantik pentadbir ni saya suka merujuk kepada Akta Probit dan Pentadbiran lah. Sebab itu yang dijadikan guideline kita kan. Yang dibenarkan untuk melantik ni untuk corporate kategori corporate ni perbadanan satu. Perbadanan ni bermaksud amanah raya berhad. Dan yang kedua perbadanan amanah. Di bawah Akta Syarikat Peramanahan ni, Akta Syarikat Amanah so maknanya tak ada kategori legal firm boleh dilantik. Sebab tu banyak kes kita tengok kalau nak melantik legal firm tu bukannya contohnya lah katakanlah Syahrizain and Firdaus and Co. Kita ada legal firm katakan kita punya legal firm ni tak boleh dilantik sebagai pentadbir harta pusaka. Kalau diorang nak melantik legal firm kita, dia kena melantik individu. Mungkin lawyer sendirilah, peguam sendirilah jadi pentadbir. Maknanya jadi pentadbir individu lah. Betul. Bukan corporate lah kan. Bukan corporate. Faham. Dia jatuh kepada kategori nombor 1 yang Cik Syah kata tadi tu. Individu. Dia bukan kategori corporate. Betul. Cuma corporate ni lah Cik Syah. Kita macam yang kami jelaskan lah pada episod yang pertama hari tu. Saya dengan Cik Syah ni dah banyak syarikat amanah yang kita join. Kami daripada Amanah Raya selama 6 tahun lebih kan. And then kita masuk ke Maybank Trustee, kemudian saya masuk Public Bank Trustee, kemudian saya masuk Palladium Trustee. Setiap syarikat-syarikat amanah ni dia ada fee
fee pentadbiran itu sendiri. Macam individu, kalau adik-beradik mungkin dia akan charge seminimum yang mungkin lah. Kalau dia dilantik sebagai pentadbir kepada harta pusaka ayah dia. Kos dia je lah. Dia mungkin dia apalah tutup sebelah mata kan. Betul. Tapi kalau pentadbir korporat ni, yang ni yang kita nak pendengar-pendengar ni, please tolong ambil ni secara macam serius lah. Sebab banyak yang melantik syarikat-syarikat amanah ni, dorang tak tahu daripada awal. Betul. Apa fee yang dikenakan tau. Betul. Kadang-kadang mungkin dia orang kata sweet talker awal-awal ni cantik, dia kata Nampak sikit dia, cantik. ini je fee kita. Betul. Tapi nanti bila nak transfer dah ada masalah. legal fees pula, macam-macam Betul, pula lagi. Betul. Yang ni yang pendengar penonton podcast kita pada hari ni, please take note, betul-betul buat kajian lah. Betul. Tanya betul-betul orang yang nak provide kita dengan dia punya Servis dia lah, perkhidmatan dia. estate administration services ni. Betul. Tanya betul-betul berapa fee. Nanti nak buat pindah milik rumah tanah ni berapa fee. Betul. Saya tahu pejabat tanah memang ada fee. Fee kamu sebagai corporate executor tu, corporate administrator, berapa? Tanya. Betul. Itu sangat penting pada saya lah. Sebab sebenarnya minta maaf lah, pengalaman kita jugalah kan. Saya kat 20 tahun dalam bidang ni kan, ramai yang datang jumpa bawa ini kes dia buat pentadbiran pusaka dekat syarikat ni lah apa semua. Tapi semasa dia berjumpa tu tak didedahkan betul-betul dengan semua kos yang terlibat. Ya. Itu yang masalah tu. Betul. Kan? Jadi macam dia pula masa mula-mula tu dia kata bajet cukup lah. Kan? Bila Betul. dah keluar pula transfer fee dia lain pula. Ya. Lepas tu ni pejabat tanah ada fee lain pula. Yang ni Cik Syah kan, boleh saya masuk dalam sikit Cik Syah? Boleh. Kan? Boleh. Okey, bila berlaku kematian contohnya kan, proses semua katakanlah semua waris dah bersetuju. Ni bagi kes kematian tak berwasiat Okey. melantik satu syarikat amanah ni sebagai pentadbir. Okey. Perkara pertama yang kena syarikat amanah buat adalah mendapatkan surat kuasa mentadbir. Letter of administration daripada Mahkamah Tinggi. Betul. Okey. Bagi macam amanah raya, diorang tak perlu lantik lawyer. Sebab diorang adalah pemegang amanah awam kan. Betul. Macam saya kata tadilah perbadanan. Okey. Tapi bagi syarikat amanah yang private ni dia perlu wajib dia tak boleh pergi ke high court untuk present sendiri. Tak boleh lah. Sebab dia tak berdaftar dengan mahkamah. Ya, betul. Perlu melantik lawyer. Dekat sini dah kena satu fee. Betul. Lawyer kadang-kadang ada yang sampai 10,000 untuk apply for the letter of administration. Ada yang mungkin cah 5,000 sahaja, ada yang 7,000, ada yang bergantung kepada nilai aset pun ada. Itu maknanya kita kena buat kajian. Betul. Itu yang fee yang pertama lah. Yang kedua mungkin Cik Syah boleh jelaskan dari segi syarikat amanah akan charge pula fee pentadbiran pusaka tu. Betul. Macam syarikat amanah tu, kita masing-masing sepatutnya semua syarikat amanah yang dia dah ada dah. Dia dah predetermine dah apa fee dia, berapa peratus dia charge daripada nilai aset. Sebabnya memang cuma tak ramai yang publish lah rasanya. Kan? Tapi sebenarnya benda tu kita boleh dapat tahu daripada syarikat amanah itu sendiri. So maksudnya sebelum kita nak lantik pentadbir corporate tu kan, adalah sebaik-baiknya kena macam Firdaus cakap tadi lah. Senaraikan semua kos yang terlibat. Mula-mula apa kos dia? Kos yang pertama permohonan untuk surat kuasa mentadbir. Berapa kos dia lawyer, dia punya legal fee dia berapa. Lepas tu kamu sebagai pentadbir apa upah, apa kamu punya fee yang kamu kenakan. Sebab sebenarnya mengikut kepada Probate and Admission Act kita boleh charge up to 5% lah. Betul, under kan? Section 49 tu. Section 49 tu dia boleh charge up to 5%. Betul. Kan? Jadi maksudnya seorang yang lantik sebagai pentadbir tu dia ada hak untuk charge sampai 5%. So sebab tu kita kena tanya dulu berapa kos. And then saya nasihatkan juga kepada sesiapa nak lantik wasi corporate yang kita bincang tadi tu ataupun pentadbir harta corporate ni, dapatkan quotation penuh. Betul. Quotation penuh sangat penting. Quotation penuh penting. Maksud quotation penuh tu daripada mula dia buat kerja Firdaus buat permohonan peguam dia ataupun kos carian apa je nak buat semua. Lepas tu melibatkan LHDN ke clearance whatsoever, termasuk juga pertukaran hak milik di pejabat tanah. Di pejabat tanah dan juga macam JPJ lah kalau ada kereta. Betul. Yang kat situ ramai orang tak tahu. Betul. Kan. Kadang-kadang saya kesian, saya tengok banyak kes ni melibatkan even kawan saya sendiri pun Cik Syah. Betul. Saya tengok kan. Saya kata itulah dulu kenapa tak nak tanya kan. Saya dah dalam bidang ni kan, kita dah dalam bidang saya dalam bidang ni daripada saya fresh grad kan. Sepatutnya tanyalah. Tanya kita takkan kena lokek ilmu kan, kita akan berkongsi lah. Sebab
macam saya kata tadi, yang first gram probate tadi. Betul. Lepas tu fee sebagai pentadbir kepada harta tu yang diorang charge, macam Cik Syah kata tadi, poin sangat penting. 5% tu adalah maksimum yang diorang boleh charge. Betul. Kalau charge lebih daripada tu, boleh dikenakan, diambil tindakan mahkamah kepada pentadbir harta pusaka ni. Betul. So mungkin itu adalah itu poin yang penting, yang pertama. Dan yang kedua, Encik Syah, saya rasa poin yang penting adalah tengok juga syarikat-syarikat amanah ni kadang-kadang ada yang charge yearly fees. Ni marah syarikat amanah kat kita kan. Tapi betul, sebab memang niat kita pun untuk kita bagi kesedaran, share ilmu, kan, untuk menjadi orang kata pengguna yang bijak. Pengguna yang bijak lah. Ada yang yearly fees tu, contohnya lah, mungkin tahun pertama dia charge 1.8% katakan, tahun kedua 1%, tahun ketiga 1%. Maknanya dia akan charge selagi mana harta pusaka ni tak selesai, selagi itulah dia akan charge. Betul. Katakanlah 1 million contohnya si mati. 1.8% for the first 1 million is 18,000. Betul. The next year, selagi tak selesai keseluruhan harta pusaka tu, dia charge 1% lagi. Betul. Dah jadi 28,000. Betul. Katakan the third year, dekat pejabat tanah tak selesai lagi 9 million tu, dia charge lagi another 1%. 10,000 jadi berapa? Dah 38,000. 38,000. Ini memang kes yang customer jumpa kita tu lah. Tu pelanggan ni dia dah buat dah. Datang jumpa mengadu kami, saya kena tahun pertama 18,000, tahun kedua 10,000, tahun ketiga 10,000, dia kata kan 38,000. Jadi benda tu kena tahu jugalah. Betul. Sama ada di charge secara sekali ataupun secara setiap tahun. Betul. Tahunan, sangat penting. Maknanya kalau nak, bukan je saja selepas kematian. Maksudnya masa kita hidup ni, kalau kita nak buat wasiat, kita nak melantik wasi dan pemegang amanah korporat ni, kita dah boleh tanya siap-siap dah. Betul. Tanya siap-siap berapa fee selepas kematian. Yang kedua, poin penting, adakah fee ni akan dikenakan pada tarikh kematian saya. Betul, itu penting juga. Ataupun pada masa saya menandatangani wasiat ni. Kadang-kadang setengah orang je dah bagi fee tu, okey inilah fee dia. Ada setengah syarikat pula, fee ni tertakluk pada hari you mati besok. Yes. Kalau hari mati tu dah jadi 5% lah. 5% lah. Kan? Itu dia punya, kena tahu jugalah. Kena tahu. Itu dia antara perkara-perkara penting lah. Betul. Sebelum kita nak lantik pentadbir korporat lah. Yeah. Okey, kita berhenti sampai sini dulu, tapi jangan risau, kita akan sambung dalam episod seterusnya. So, jangan lupa like video ni, subscribe channel Bicara Pusaka dan jangan lupa tekan lonceng notification supaya tak terlepas episod seterusnya. So, stay tuned. Bye.